Macam mana sayang pun suami korang dekat korang sebagai seorang isteri, bila korang buat 6 benda ni, satu masa nanti hati diorang akan mati guys. Yang nombor 6 ni yang paling selalu korang buat. Korang tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu macam biasa guys, kalau korang belum tekan button follow tu, korang tekan button follow tu, korang like, korang save video ni supaya tak hilang, dan korang share video ni supaya lebih ramai isteri-isteri sedar dan elakkan 6 benda ni supaya dapat elakkan hati suami diorang semua mati untuk diorang. Yang pertama, korang selalu tak hargai suami korang walaupun sekecil-kecil perkara yang suami korang buat untuk korang. Korang tak hargai benda tu guys. Yang kedua, suami korang dah habis jujur dah dengan korang. Dia keluar cari rezeki siang, malam, pagi, petang, henyak. Tiba-tiba korang tuduh dia ada skandal dengan orang lain, dan kejujuran diorang ni selalu korang anggap penipuan saja semata-mata. Yang ketiga, korang sibuk main sosial media, korang scroll TikTok, selalu abaikan suami korang walau sekecil-kecil perkara. Contohnya, waktu diorang nak makan, baju diorang nak pakai tak ada, korang abaikan suami korang. Yang keempat, diorang penat. Suami korang penat, selalu asyik kena mengalah je. Korang jasi nak betul. Sekali-sekala bagilah suami korang tu betul. Mengalah lah. Yang kelima, orang lelaki, suami dia suka memendam rasa, dia suka pendam apa yang dia kecewa. Jadi kalau korang tak rajin communicate dengan diorang, hati diorang akan mati guys. Yang keenam ni paling tragik sekali. Kalau korang buat benda ni, confirm lama-lama bila korang rajin buat benda ni, confirm hati ni mati terus. Susah nak dirawat. Apa yang nombor 6? Yang nombor 6, korang selalu melupakan pengorbanan yang dia buat walaupun sekecil-kecil perkara. Setiap kali korang marah, korang ungkit. Setiap kali korang marah, korang merendah-rendahkan suami korang. Setiap kali korang marah, korang cakap, korang hamba dia seolah-olah macam dia tak pernah berkorban apa-apa langsung sepanjang korang kahwin dengan dia. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang dapat sesuatu, korang tekan button follow tu, korang share lebih ramai video ni supaya lebih ramai isteri dapat elakkan daripada buat 6 benda ni, dan korang cuba komen dekat bawah situasi korang, apa yang korang lalui sekarang ni, adakah korang betul-betul jaga 6 benda ni. Okey?